Sekarang kita akan potong buah delima, buah delima ya, yang secara aslinya. Dan insyaAllah dalam buah delima ni sendiri mengandungi batu. Inilah yang dikatakan batu delima. Batu-batu lah. Bukan batu yang lain, di batu delima yang betul-betul asli kan. InsyaAllah boleh buka Boleh. Tak ada batu lain. Mangkuk dia. Cukup Ustaz. Jangan pula bagi terlalu banyak. Belum koyak. Nanti kena batu tak cantik. Dia dah. Sekarang kita boleh nampak, dan batu dia sebenarnya kita tak tahu dalam tu ada berapa batu. Bergantung pada niat lah sebenarnya. Pada rezeki. Bergantung pada rezeki dan bergantung pada niat. Yang kita nampak batu dia hijau. Tadi kan mak. Hijau dia melambangkan Islam. Teman dah cakap Kasih aku kat darah dah. Dua. Nampak 3, Tadi kita dah cakap batu kuning ada, hijau ada. 4. Ada 4 ya. Merah dah, merah betul. Tu kat biar tu. Sekarang ada 5. Ada 5. 6. 7. Tu merah nampaknya. 7. Bukan. 6. 6 ya, yang sudah tadi 6. Ini ada 1. Dia merah dapat hijau dapat. Subhanallah. Dia lawan Tokyo. Subhanallah. Hai ustaz ni. Ustaz dia. 8. 10 ah. 9. Allahu Akbar. Dia mesti lebih dari sipu sebab dia dah ustaz. Rezeki dia kan. Ada lah. Ada 9. Merah hijau semua komplit lah. Betul-betul wall bang. Wall lah kat Wall nampak. Wall masih Rasa semua ada 9 lah. Tu siap dengan buat darah dah dia dah. Siap. Kalau kita tengok buah dalam ni pun agak busuk kan? Cuba rasa Tapi masih. itulah, Takut ada yang keras dalam yang hitam tu. itulah rezekinya dapat ni.